Cukup duit saya pergi mati. Mati pun susah. Itulah. Cari awet Melayu. Saya dah cakap banyak kali dah. Kenapa Cina Melayu Sabah faham ke? Sikit-sikit loh. Dulu saya pergi Sabah. Bila? Tahun lepas saya pergi Sabah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas saya pergi Sabah. Saya pernah pergi Sabah 2 kali. Tapi sana saya rasa lah. Okey, saya rasa saya sendiri punya BM sangat fasih saudara. Bukan sangat fasih dah. Maknanya boleh borak lah. Okey, boleh. Semua lucu-lucu. Tiada yang tidak lucu. Okay, let's go Nina. Video. Kenapa macam kena tuang botol gini ya? Uy. Super power, bos. Sound effect dia, Pak. Mantap kan? Cacing! Oh, cewek, siapa mau beli baju tradisi yakan macam ini? Telepon di nombor ini. Op, jangan risau. Untuk perempuan pun ada. Macam ini, Ya bisnes, bos. PPL. hijau. Sedono dengan saya. Ini untuk perempuan, Tujaan gitu. ini untuk lelaki. Lelaki, perempuan. Ada juga warna lain. Begini, warna merah. Lelaki perempuan pun ada. Sedondon juga begini. Ada lagi. Ini untuk yang tiada lengan. Begini. Dia sejenis jaket. Kau pakai dengan baju Lengan. Kamu tak paham juga kan? Lengan. biasa pun cantik dan handsome. Ini lelaki perempuan boleh pakai. Tiada yang marah. Siapa yang marah cepat tua. Oh, untuk yang mau seluar saja pun boleh. Ini macam dia sangat-sangat selesa. Oh, ini. Siapa yang mau datang duk macam saya boleh. Kita boleh miringkan begini atau di depan begitu pun boleh. Ini boleh beli juga. Jadi, siapa yang berminat, kontak nomor ini. Ada suara raksasa. Itu saja saya minta diri dulu. Masanya untuk selamatkan dunia. Buka dulu kau sarung, oh pasak lagi kita. Hei. Kau si Oto kan? Iya. Anak Paleleng. Dipanggil kau pergi rumah si Datuk. Kalau orang Suluk Sabah dia bilang tuh si Oto. Suluk itu atau Bajau. Yang penting kalau orang Filipina kan panggil Oto itu macam abang. Abang. Kenapa? Ada kes kecurian ayam semalam. Jadi kalau ada kes kecurian ayam, aku lagi yang dituduh. Aku 1 hari pun tidak keluar, malam langsung tidak jalan aku. Masalahnya ada bukti, boy. Terekam dalam CCTV itu yang mencuri Baju orang handsome, hitam-hitam Baju atau balik lagi. manis, kebar keningnya, mancung mulutnya, hidung Pakistan. Beda mancung tangan. Jarak CCTV jelas juga CCTV kayak ero. Jumlah firman si Datuk kan? Halo, bos. Tidak kami dapat kerja, kuat hujan ini. Hah? Balik kami. Ayolah bos, siapa? Balik kita. Astaga. Di ujung itu baru kau turun. Oh, itu sayang pula. Ada semut masuk di petatku, aku tahu sana. Iya. Sakit. Ya, ada apa pula ini? Kena judge. Bukan. Fitnah itu, Amma. Jangan kamu sentuh aku, botai kamu itu. Oi, apa kau buat? Aku tengah tulis nama orang-orang yang takut sama aku, Wah. Oh. Ya, Sama-sama jago. yang takut sama dia. Oh, berapa orang juga sampai mau ditulis ya. Banyak yang takut sama dia. Kenapa ada namaku? Kenapa kau tidak takut sama aku? Tidak. Oke, Wah, kita pada senang cerita. Pertama. Sawe. Baru saya kau tuh mensawe-sawe kalau kami ada makanan. Iya. Kau tuh kalau ada makanan kau tapuk-tapuk makan sendiri. Iya, betul. Penjara. Balik kau sana. Sana. Tero. Ay. Ada pada minuman. Makan kau, aku suka. Sudah itu saya makan. Main sejak ulang makan saya. Rajak sudah dia. Kau nih. Kenapa lagi kau lemas-lemas ini? Ada masalah aku, Sawe. Inilah aku malas dengan kau. Kan kita sudah membesar sama-sama, berkawan dari kecil sampai sekarang. Kalau ada masalah, mau masalah kita juga. Apa masalah kita? Ditagih sudah aku, Sawe, utang 10.000 itu. Kalau tidak membayar aku besok dibunuh kita. Maksudmu dibunuh sudah ke besok? Nah, kau tanggung itu. Siapa suruh kamu ngutang kau dapat bayar pula? Apa itu?
Sama-sama masalah. Kalau dibunuh kau satu orang. Mengapa rindu hatiku tiada Kenapa kau? Lapar aku pakcik. Sudah 5 hari aku tidak makan. Nak beleng-beleng kau memang. Nak pergi rumah dulu kau makan. Macam mana ada makanan di rumah pakcik? Rumah pun tiada. Woi, rumah pun tiada. Pergi restoran kau makan. Banyak macam-macam makanan di sana. Nanti ada apa duitku untuk makan di kedai pakcik? Itulah aku minta duit pakcik. Nak pergi bengkau. Di sana yang banyak duit. Di tempatku ni tiada. Ada pun yang betul baik. Si pakcik ni. Kerja maju belah di dongkok. Sewek, Ya. aku sudah gaji Sewek. Aku mau bayar sudah utangku yang 50 itu. Oh iya bahkan. Ada pula utang 50. Oh, baik hati ya. 50. Lunas sudah kita. Tiada sudah utangku sama kau. Jangan lagi menagi ya. Nah, habis. Kau tuh kadang-kadang. Ada pula ini 50 kau ni Sewek. Inilah kau. Ini saya bikin bingung. Tiada sudah utangku ah. Iya malu nah sudah. Aku bisa kau itu. 2 kali sudah kau membayar. Ay, Encik boy. Iya. Sebut. Ini macam harga berapa? Ini harga Ini macam banyak gensum. 199 sih ya bos. Tapi kalau aku bagi diskon 100 saja. Mantap kan. Mana? Harga istimewa untuk saya. Saya maulah bagi 2. Itu perisa jagung sama yam Bisa satu. jagung. 2. Baik. Betul-betul ada pasir. Terima kasih Encik boy. Boy, perisa kau nanti berapa? Sila ka punya senyuman tu ada. Kenapa? Boy, Senyuman dia. kau nanti berapa? Nampak harganya itu 199. Tiada diskon kah? Tiada, murah sudah itu. Jadi kenapa tadi itu kau bang 100? Kau panggil aku apa? Boy. Dia panggil aku Ancam Boy. Hormat bah kalau mau minta diskon. Semboy. Semboy apalah itu? Tak boleh mandi pagi. Sebab apa? Saya beritahu korang. Cina kalau mandi dia guna banyak sabun. Sabun kan mahal. Shampoo kan mahal. Kenapa tidak pagi ni? So jadinya dia orang nak jimat duit, jimat air, jimat elektrik, jimat sabun. Duit tu simpan kumpul banyak-banyak. Untuk apa? Untuk mati dah. Tak ada duit macam mana mati? Mati, lepas tu bangun balik, sambung kerja. Tu pasal Cina pagi tak mandi. Bukan semualah, ada sikit pagi mandi punya lah. Macam saya pagi tak mandi punya. Sebab saya nak kumpul duit mah. Nanti cukup duit saya pergi mati. Mati pun susah. Itulah. Cari awet Melayu. Saya dah cakap banyak kali dah. Kenapa Cina Melayu Sabah faham kah? Sikit-sikit loh. Dulu saya pergi Sabah. Bila? Tahun lepas saya pergi Sabah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas saya pergi Sabah. Saya pernah pergi Sabah 2 kali. Tapi sana saya rasa lah. Okay, saya rasa saya sendiri punya BM sangat fasih sudah lah. Bukan sangat fasih lah. Maknanya boleh borak lah. Okay, boleh cakap, boleh bercakap, boleh lepak, boleh borak dengan kawan-kawan. Tapi bila saya sampai dekat Sabah, saya nak borak dengan dia orang. Susah. Dia macam kurang faham saya cakap apa. Saya pula macam kurang faham dia cakap apa. Saya pun pelik dekat situ. Lepas tu, paling pelik tu apa? Lepas saya sudah cakap macam tu dengan dia cakap Cina dengan saya. Wah, pengsan saya. Belum pergi Kelantan. Kelantan biar saya boleh faham. Bahasa Kelantan saya boleh faham. Bukan semua lah, sikit lah. Datang Sarawak confirm faham punya. Kenapa? Sarawak dengan Sabah punya bahasa lain ke? Oh, lain. Sabah dengan Sarawak punya bahasa pun ada lain lah. Oh. Tapi Sabah punya memang betul cakap, I kurang sikit faham. Saya rasa sendiri banyak hebat mah. Saya rasa lah. Okay, walaupun saya tahu saya bukan hebat sangat lah. Tapi saya rasa saya hebat kan. So, saya sampai situ, saya pun cakap lah. Saya cakap saya biasa cakap punya bahasa lah. Pelak cakap dengan dia. Tapi kami lagi hebat tau. Abang lagi hebat tau. Okey. Sarawak punya bahasa Abang faham. Faham. Jadi Sabah lagi hebat. Lepas tu dia plap cakap balik dengan saya. Saya tak faham dia cakap apa. Dia tak faham saya cakap apa. Bukan tak faham lah. Susah sikit nak faham. Kena ulang. Last dia tak boleh tahan. Dia cakap Mandarin dengan saya. Saya terus kopek kepala. Saya terus fikir, apa ni? Kenapa dia boleh cakap? Kelantan dengan Kelantan pun lain. Ya, saya tahulah. Kenapa Cina punya kuku? Kuku punya Cina panjang. Kuku Cina kenapa panjang? Kau naik. Sikit pendek. Untuk jadi kecil, kita untuk korek hidung. Dalam. Kecil mah, baru boleh masuk dalam. Ini korek dekat luar. Luar sikit punya, senang korek. Ini untuk apa? Untuk tendang. You sudah korek itu, tahi you kena tendang punya mah. You tengok Cina, angka duduk dekat kopi tiam macam tu. Main asap. 20 tahun lepas. Aku punya amoy. Cina suka macam tu kan.
dekat kopitiam. Tapi saya cerita 3 jari saja kan. Lagi 2 jari ni untuk apa? Kenapa 2 jari ni mesti pendek? Sebab tak guna kan, dia tak ada function kan. 2 jari ni kasih potong lah untuk korek. Bukan saya cakap you orang cakap untuk korek saya tak cakap untuk amoy. Bukan saya cakap saya tak cakap 3 jari ni ada kerja. 2 jari ni kerja ke tak? Tengoklah itu orang bujang ke tak lah. Kenapa Melayu punya kuku tak panjang? Dia orang tak korek kan. So dalam hidung banyak tahi lah. Maknanya oksigen tak cukup banyak. Itu pasal Melayu selalu MC. 1 minggu MC 1 kali. Oksigen tak cukup lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Suruh dia ambil kuku kasih panjang sikit, korek keluar settle. MC. Sakit perut, sakit ini, sakit itu. Tak tahulah, banyak-banyak benda sakit lah. Beri MC 5 keping simpan dekat rumah. Masa nak MC isi sendiri. Walan ni. So you orang kena kuku ada Itu MC boleh beli. oksigen cukup, korang tak banyak MC. Bila tak banyak MC, gaji baru boleh lebih sikit. Gaji lebih sikit, baru you ada duit boleh beli MT3. Beli MT3, baru you punya bini tak curang. Untuk apa? Sendiri cari, saya tak tahu. Kenapa? Apa itu? Apa beza Cina, amoy Cina sama amoy Melayu? Okay? Apa beza amoy Melayu dengan amoy China? Amoy China ke amoy Cina, you cakap betul-betul. You tulis betul-betul dulu. Amoy China ke amoy Cina. You jangan bagi tahu saya you China dengan Cina pun tak boleh bezakan. Wah, tak boleh bezakan Cina dengan China. Serius cakap. Walah ni. Apa masalah? Cina dengan China tak boleh faham. Cina adalah satu bangsa. China adalah satu negara. Macam tu pun tak boleh faham. China dengan Cina punya beza macam Melayu dengan Malaysia punya beza. Macam tu tak boleh faham. Melayu adalah satu bangsa. Malaysia adalah satu negara. So Cina adalah satu bangsa. China adalah satu negara. Tapi Cina dekat Malaysia panggil apa? Malaysian. Okay, orang Malaysia jugalah. Banyak susah nak faham. Banyak susah nak bezakan. Nah, you orang asyik tanya, macam mana nak jaga 4 bini? Mari saya bagi tahu you orang. Sini ada berapa lelaki yang sudah kahwin punya. Mari. Macam mana nak hidup dengan bini sama-sama. Okay, tapi you tak tahu macam mana nak layan dia ke apa kan? Okay, bukan macam mana layan dia lah. Macam mana you boleh hidup dengan you punya bini sama-sama tetapi tak ada gaduh, tak ada apa punya. Nah, mari saya bagi orang satu tips. Ada lelaki yang sudah kahwin tak? Lelaki yang sudah kahwin tapi takut bini punya. Senang je. 3 benda you kena ingat. Macam mana nak jaga you punya bini. 3 benda saja kena ingat. First, pagi bangun jangan cakap dengan dia. Pagi-pagi jangan cakap dengan dia, jangan borak dengan dia. Sebab apa? Bila you cakap dengan dia, kalau gaduh atau apa, dia akan kacau you satu hari punya mood. You punya mood okey ke, tak okey ke, dia akan kacau you satu hari punya mood. Okay, so jadinya pagi jangan cakap dengan dia. Okay, nombor 2, petang jangan cakap dengan dia. Sebab apa? Petang bila masa you cakap dengan dia akan kacau you punya makanan. Macam you mau makan punya mood. Bila dia kacau you punya mood, okay, petang you jadi tak boleh makan. You jadi lapar ke, jadi sakit perut ke, jadi gastrik ke apa ke. Okay, so nombor 2, petang jangan layan you punya bini. Jangan cakap dengan dia, jangan borak dengan dia. Nombor 3, malam jangan cakap dengan you punya bini. Malam jangan borak dengan you punya bini. Sebab bila you malam cakap dengan dia, Kenapa ya cakap begitu? you, Cina kalau dia nak kahwin dengan awak, Cina dia mesti kaya. Bukan kata kaya lah, dia mesti ada sikit duit punya. Sebab Cina kalau tak ada duit dia tak berani nak kahwin. Okay, setuju saya cakap apa tak? Kalau Cina dia tak ada duit dia tak berani nak kahwin punya. Dia tak macam Melayu. Ada sikit Melayu, bukan semua lah. Ada sikit Melayu dia nak kahwin, dia buat wayang macam dengan awak. Macam dia kaya, dia ada duit kan. Last dia pergi pinjam personal loan. Pergi pinjam loan banyak-banyak. Pinjam loan lepas tu pakai duit kahwin dengan awak. Sohai. Lepas kahwin dengan awak, you kena bayar dengan dia sama-sama. Kalau tak bayar, dua-dua mati sama-sama. Hailat loh. Tapi Cina tak akan buat benda macam tu. Cina nak kahwin dia mesti sudah ada duit punya. Tak ada duit dia tak berani kahwin dengan awak punya. You tak perlu paksa dia. Kalau dia nak kahwin dengan awak, dia sudah ada duit, dia automatik kahwin dengan awak. Dia tak akan pergi pinjam duit lepas tu kahwin. Lepas sudah kahwin, korang kena bayar sama-sama. Dua-dua mati sama-sama. Dua-dua pergi makan rumput, makan tahi. Hailat loh tu. Ini kalau laki Cina kahwin dengan amoy Melayu punya. Janganlah sampai makan tai. Apa beza amoy Melayu dengan amoy Cina? Ayu, sudah banyak kali cakap loh. You pergi cubalah. You dua-dua you pergi try lah. Dua-dua you pergi cari. You tengok mana satu boleh jodoh. I bagi tahu you. You biasa tanya soalan macam ni punya orang Mari. Nama you apa? Fakta. I cakap dengan you. You tanya amoy Cina dengan amoy Melayu punya beza. Hello. You kalau boleh tanya soalan ni macam saya boleh confirm satu benda. Awak single. Single. Bujang. Tak ada orang nak. You mesti tak ada orang nak. Confirm. Kalau you ada orang nak, tak akan you mau tanya soalan ni macam You sekarang nak punya bukan pergi pilih nak amoy ini, nak amoy itu. You sekarang nak punya adalah nak satu amoy. Tahu tak? I confirm you sekarang tak ada amoy. Sekarang you tak ada girlfriend. So you jangan pergi fikir nak bangsa ni ke, nak bangsa itu ke, nak negara ni ke, negara itu ke. Jangan fikir banyak. Janji ada amoy you pergi sajalah. Kalau tak kesian awak ni tinggal seorang je. Confirm you bujang loh. Kalau bukan bujang punya orang tak akan tanya soalan ni macam Macam saya akan tanya saya tak akan tanya soalan ni macam apa ni. Jangan tanya soalan macam ni lagi. You sekarang nak punya adalah nak satu perempuan. You jangan fikir. Janji ada perempuan you ambil saja. You ambil saja. Jangan fikir banyak. Macam notifikasi sikit tapi lucu begitu. Alright, so sampai sini dulu lah video ni. Itulah video-video lawak kita hari ini. Jadi kalau ada kamu rekomen apa-apa pun video yang kita mau akan direct, kamu komen di comment section ya. Kita jumpa lagi di our next video reaction.